Okay gang, update yang terkini. Abang tengok busu macam okey sikit, macam sihat. Dia ada kat belakang. Abang, so meh. Meh, so. Jom. Meh. Tak tahulah sebab dia membesar dengan abang. Atas ribu abang. Dia macam budak-budak, macam baby kan. Duduk kat sini pun tak tahulah. Dia bukan layan sangat kebal-kebal lain. Saya boleh lepas dah. Meh, so meh. Jom. Jom. Nampak dah. Meh. So. Di mana tu? Dia panggil kawan dia. So. Meh. Busa. Tu dia. Dia nak pergi mana tu? Jom. Jawab, panggil jawab. Anak yang bagus. Ya, meh. Jom, meh. Leka. Oh, laki tali. Dia kata tak biasa pakai tali. Tali pijak sikit pun dia ada. Apa tu? Nampak kurus sikit. Sebab biasa duduk kat dalam tu makan dedok. Nabi nak bagi biasa dia makan rumput. Uish. Apa tu? Sudah sihat dah. Nampak macam aktif sikit lah. Biasa kemarin abang tengok dia murung sungguh. Okey, sampai. Pandai. Mana budak pandai ni? Jalan habis. Jom. Tunggulah. Tak ada lagi. Ayo. Okey. Tu bawa abang boleh. Allah Akbar. Okey. Laju. Mana tu? Jatuh abang. Tu budak yang baik, budak yang bagus, budak yang pandai kan. Tu tak boleh lah, tu dekat luar, tu kena pandai berdikari. Sebab sekarang ni kita tak ada tempat dah. Kita tahu tak? Bila orang halau abang, automatik sekali dengan busu-busu sekali lah. Sebab busu bawah jagaan abang. Jadi bila kita dekat luar ni, kita kena pandai berdikari. Tu tahu? Faham? Kena? Dah stop. Nanti. Kena bawa abang di mana ni? Tu. Sudahlah. Ya. Abang nak tambah busu boleh? Alhamdulillah abang nampak macam sihat. Okey. Abang yang lain tak ni sangat dengan dia ni. Sebab dia hidup pula bukan dengan mak dia. Memang dengan abang. Dia jadi macam berubah sifat habitat ubah sifat tu. Ya. Okay. Next video abang akan update. Abang suka macam ni. Baik tak boleh tengok abang duduk. Dia tanya-tanya sampai bangkit. Okay. Next video. Assalamualaikum.